Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimi Ilya binti Bazli, nombor matrik C25B2857. Hari ini saya akan membantahkan mengenai senjata tradisional Melayu iaitu tumbuk lada. Tumbuk lada merupakan salah satu senjata tradisional masyarakat Melayu yang telah digunakan sejak ratusan tahun dahulu. Senjata tradisional bukan sahaja digunakan untuk mempertahankan diri, malah menjadi lambang seni, status sosial dan warisan budaya masyarakat Melayu. Tumbuk lada dipercayai berasal daripada Sumatera, Indonesia sebelum tersebar ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan di Nusantara. Walaupun saiznya kecil, senjata ini sangat terkenal kerana reka bentuknya yang unik dan keberkesanannya dalam pertarungan jarak dekat. Selain sebagai senjata, tumbuk lada juga melambangkan kebijaksanaan tukang Melayu yang mampu menghasilkan senjata cantik serta berfungsi dengan baik. Seterusnya ialah tentang reka bentuk tumbuk lada. Nama tumbuk lada dipercayai berasal daripada kesan tikamannya yang kecil tetapi tajam, seolah-olah kesan tumbukan lada pada kulit. Salah satu keistimewaannya ialah sarungnya yang diukir dengan motif buah jering. Buah jering merupakan simbol yang dekat dengan masyarakat Melayu dan melambangkan keteguhan serta kekuatan diri. Bahagian mata bilah pula direka dengan bentuk melengkung. Rekaan ini menjadikan tikaman lebih mudah dilakukan dan menyebabkan luka sukar untuk ditutup kerana darah tidak mudah berhenti mengalir selepas ditikam. Dari segi ukuran, panjang bilah biasanya sekitar 15 hingga 20 cm dengan lebar antara 2.5 hingga 3.8 cm. Saiz ini menjadikan tumbuk lada ringan, mudah dibawa dan mudah disembunyikan. Dari segi fungsi, tumbuk lada digunakan terutamanya sebagai senjata pertahanan diri dalam pertempuran jarak dekat. Senjata ini sesuai untuk menikam, menghiris dan menusuk lawan dengan pantas. Oleh sebab bentuknya yang kecil, ia mudah dibawa ke mana-mana dan sering disisipkan di pinggang sebagai pelengkap pakaian tradisional Melayu. Selain itu, tumbuk lada juga menjadi lambang keberanian dan keperwiraan seseorang. Pada zaman dahulu, golongan lelaki membawanya sebagai simbol maruah dan kesiapsiagaan. Menariknya, terdapat juga wanita pada zaman dahulu yang menggunakan tumbuk lada sebagai alat mempertahankan diri kerana saiznya yang kecil dan mudah disembunyikan. Sebagai kesimpulan, tumbuk lada bukan sekadar senjata tradisional tetapi merupakan satu warisan budaya yang mempunyai nilai sejarah, seni dan identiti masyarakat Melayu. Walaupun pada masa kini senjata ini tidak lagi digunakan dalam kehidupan seharian, ia masih penting sebagai khazanah warisan yang perlu dipelihara. Keunikan ukirannya, reka bentuknya dan fungsinya menunjukkan tahap kemahiran tukang senjata Melayu pada zaman dahulu. Oleh itu, sebagai generasi muda, kita perlu mengenali, menghargai dan memelihara warisan seperti tumbuk lada supaya ianya tidak hilang di telan zaman serta dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Sekian sahaja pembantangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.